Macam mana nak hilangkan sifat waswas? Kena kenal dari mana datang ni. Waswas ni dari mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang tukang bawa datang waswas dalam hati manusia. Dia tu siapa? Tang Sri Tang. Natang setan. Faham lagi? Kerja dia tu. Faham? Dia yang datangkan keraguan dalam hati manusia. Kita semayang Allahu Akbar. Kat mana nak kunci motor? Penyakit ni bukan baru ni. Zaman Nabi. Dalam kitab-kitab hadis, nampak? Apabila melaungkan azan oleh tukang azan, maka larilah syaitan. Kemudian datang balik. Kemudian bila diiqamatkan, iza suwiba adbarat, bila disuwib, diiqamatkan, lari pula syaitan. Soma, bila habis dah diiqamat, datang balik syaitan. Dua kali lari, dua kali mari semula. Mari dua mana? Mari syurga, mari sejik, mari balasah. Kat mana? Kat orang duduk dalam sah. Dia kata gua mana? Nabi cerita. Nabi kata, berkata syaitan, ya fulan, uskur kaza wa kaza lima lam yaskur. Hei si fulan, cuba mu ingat benda-benda yang mu sudah lupakan tadi. Dah, kita pun Allahu Akbar. Anak kucing motor atas rabau. Sampai mana? Hatta lam yadri kam sallahal arba'a am salasa. Ini Nabi kata, sehinggalah kita dah ingat dah berapa rakaat. 3 ke 4 dah. Rajin tak? Rajin tak? Tu kena dah tu. Tang Sri Tang. Faham lagi? Betul tak? Itu yang kita dalam rokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alah bodoh. Baca betul dalam rokok. Kerja siapa? Kerja natang tu. Ini cocok kita jadi hanyut. Orang hendak semaya, dia kata jangan semaya. Main bola, main gitar, main snooker, main skateboard, jangan semaya. Orang yang semaya macam kita, dia hasut dia jadi pening. Duduk dalam rokok, baca Fatihah. Tahiyat ni, sabbihisma rabbika. Baca surah tu dalam tahiyat. Jadi bengong dia panggil. Tu orang semayang. Hak semayang dah molek, dia kucar pula. Nak suruh mapuh kita. Dia kucar. Jadi cara dia ingat Allah. Sebelum semayang, kalau waswas ni banyak. Ada waswas takbiratul ihram, ada waswas rakaat, ada waswas Fatihah, ada waswas sujud berapa kali, ada waswas wudu, ada waswas mandi junub, waswas melontar dia, melontar jam berapa, 6 ke 7 tu batu habis dah kan, kadang-kadang ada 2 teh asal. Faham? Nampak tak? Tu tak boleh letak tu. Kalau waswas itu dalam semayang, maka kita minta berlindung daripada syaitan dengan Allah sebelum takbir. Sepatutnya semayang ni dia tak ada bismillah, tak ada a'udzubillah. Tapi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Allahu Akbar. Hukumnya harus. Tujuan apa? Mengelakkan waswas. Hatta ulama Mesir baru meninggal 6 tahun 7 tahun lepas, Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Orang alim besar ni. Karang kitab ni berlori-lori karang kitab. Dia kata gua ni sunat kita baca a'udzubillah, kemudian surah An-Nas sebelum takbiratul ihram, niat daripada mengelak gangguan syaitan dalam sembahyang. Faham lagi? Kalau jenis waswas mandi junub atau wudu, mumarah dia. Dan pertama, jangan layan. Dia akan mari gini, kita ambil wudu atau kita mandi junub, kita jiru air. Bila kita jiru air, kita niat tak? Aku niat mandi junub. Niat mana kalau mandi junub? Betul. Sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala. Okey, betul tu. Kita pun masa air jiru, kita niat.
Faham? Dia tak kacau lagi masa tu. Kita gonyoh. Siapa nak gonyoh kepala lutut, dia pun mari, Syekh, mu kena air dulu ke niat dulu? Kita, sudah lah. Nampak tak? Sudah. Tahu tak? Tu secara. Okey? Yang kedua, cara dia. Kita mandi dah, niat molek dah tadi. Dia mari cocok gini. Mu niat mandi ke niat wudu? Kita pun, sudah lah. Mandi semula. Sampai kecup kaki-kaki. Punggung kepeh dah. Mahal lagi. Nampak tak? Jeng. Tahu tak? Jeng. Tu Imam tayak. Kita duduk dalam bilik air. Cocok lagi. Tak? Jadi cara ni ada dua cara. Cara yang pertama, kalau dia kata lagu tu syaitan, kita kata jangan layang. Syekh, mu niat wuduk ke niat mandi, teruskan buat kerja kita, jangan layang. Okey, kalau boleh sebelum mandi, sebelum wuduk, kita talapus, berlapah kuat. Atau kata Dr. Wahbah Zuhaili, kita berlapah kuat ini li'ainal lisanal qalba, supaya hati yang melapaskan kuat niat tadi membantu hati kita isbat dengan niat. Tu tujuan. Ni ulama moden. Faham?